Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama saya Alfa Hafiz Amin di sini. Ada berita baik untuk rakan-rakan yang ingin menjadi rakan Grab, terutama sekali sebagai rakan pemandu Grab, ya. Jadi untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya untuk kita memandu bersama Grab ni, kita perlu mengambil lesen PSV e-hailing terlebih dahulu. Berita baiknya, Grab ada menyediakan subsidi untuk rakan-rakan yang ingin memandu dengan Grab. Ya, ramai yang tidak tahu yang sebenarnya Grab ada menyediakan subsidi untuk kita mengambil lesen PSV ini. Antaranya, yang pertama, Grab subsidikan kos untuk mengambil lesen PSV di sekolah memandu. Dan yang kedua, Grab juga ada memberi kita subsidi dari segi kos untuk medical check-up, ya. Kos untuk medical check-up, Grab ada bagi juga kos untuk membuat lesen PSV di JPJ. Grab juga ada memberi subsidi untuk pemeriksaan puspakon untuk kereta yang lebih 3 tahun. Berapakah jumlah subsidi yang diberikan oleh Grab? Yang pertama, kos untuk menghadiri kursus lesen PSV. Grab akan subsidikan mengikut bandar kita berdaftar. Contoh, kalau bandar kita berdaftar bandar Klang Valley, kita akan mendapat kos subsidinya sehingga RM150 untuk kelas PSV e-hailing. Itu yang di Klang Valley. Okey, contohnya kalau di Kota Baru, Grab subsidikan sehingga RM183 untuk city-city berlainan city, maka berlainanlah jumlah subsidinya. Okey, selain daripada itu, kos medical. Kos medical ni biasanya Grab akan bagi di Klang Valley. Di Lembah Kelang biasanya Grab subsidikan sebanyak RM50. Kebiasaannya untuk city-city lain, contoh City Kota Baru, Grab memperuntukkan RM80 untuk kos medical check-up ini. Okay. Kos untuk lesen PSV JPJ, semua orang akan dapat sebanyak RM20. Dan kos yang seterusnya membuat pemeriksaan kereta di Puspakom, iaitu Grab akan bagi sehingga RM70. Ya, pemeriksaan Puspakom ini hanyalah untuk kenderaan-kenderaan yang melebihi 3 tahun. Mana kalau sekiranya kita beli kereta yang baru, kita tak perlu lagi masuk Puspakom lah sehingga kereta kita umur 3 tahun. Okey. Jadi mana-mana rakan yang ingin mendapatkan bantuan serta pendaftaran Grab secara percuma, boleh hubungi saya. Saya akan membantu secara percuma sehingga anda dapat memahami apps Grab itu. Okey? Untuk pendaftaran Grab seluruh Semenanjung, bolehlah hubungi saya 0135276600. InsyaAllah saya bantu sampai pandai.